15 Puasa ialah telefilm komedi Malaysia terbitan tahun 2004, arahan Mamat Khalid. Ia mengangkat latar suasana bulan Ramadan pada tahun 1971 dengan gaya humor satira kampung yang kemudian menjadi identiti kuat karya-karya beliau. Li, pergi masjid. Tok Ketua panggil lah. Lama-lama kumpul ada had lah. Cepat lah, lama-lama kumpul lah. Telefilm ini pada awalnya kurang diketahui ramai, namun selepas sekuelnya 16 Puasa diterbitkan pada 2017, 13 tahun kemudian, barulah karya asal ini kembali mendapat perhatian. Ramai pelakonnya kemudian muncul dalam filem-filem ikonik arahan Mamat Khalid seperti Zombie Kampung Pisang dan Man Laksa. Yalah, bukan bersabar menahan lapar saja kan. Ialah sabar daripada tingkah laku kita, perbuatan. Maklum je lah kan. Takkanlah bulan-bulan puasa ni pula kita tak boleh nak buat kerja kan. Sedangkan Nabi bulan puasa ni pun pergi berperang.